Okay, bersama Along lagi. So, hari ni Along nak pergi mancing ikan siakap. Along bawa satu sahabat Along, seorang sahabat. Okay, kita nak bawa dia pergi mancing siakap. Kita nak bagi dia lepagian. So, Along akan bawa dia pergi mungkin ke kolam di Banting. Stay tune, tengok Along akan pergi ke kolam mana. So, sekarang Along nak bawa Adi. Kita pergi beli barang set-set pancing untuk dia dulu. Okay, stay tune and tunggu. Okay guys, kita dah sampai kedai pancing. So sekarang kita nak pergi beli barang mancing dulu. Kita nak bawa kawan kita, sahabat kita. Kita bawa dia pergi beli barang pancing, set light dulu. Lepas tu kita pergi main siakap. Jom, let's go. Okay guys, so sekarang kita dah dekat kedai pancing. Kita tengah pilih set-set pancing, light set ataupun casting set untuk kita bagi sahabat kita ni main siakap ini hari. Okay Di? Baik. Okay guys, so hari ni kita nak main siakap. Kita nak gunakan, hari ni Along nak main siakap, nak gunakan soft plastik. Soft plastik, kita tengok usah mana yang sesuai. Okay guys, so kita dah sampai dekat kolam pancing RM3 juga. So hari ni kita nak bawa kita punya sahabat testing mancing siakap. Kita akan casting. So check it out, jom kita tengok apa ada dekat kolam. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat kolam pancing RM3 juga. So kita tengok hari ni ramai juga sahabat-sahabat kita tengah memancing. So kita nak cuba nasib sekarang ni yang casting. Let's go, check it out. Guys, so ini adalah ikan pertama kita setakat ni. Anggaran lebih kurang dalam 300-400 gram. Siakap pertama daripada Adi. Okey, kita sambung, continue.
kita punya umpan dah kena gigit dengan siakap. Nampak tu? Kita punya umpan dah kena gigit dengan siakap tapi tak dekat. Jadi macam ni lah. So kita betulkan balik. Kita akan betulkan balik kita punya soft plastik. Okey, bagi dia elok balik. Kita sambung gas. Okay guys, kita dah dapat siakap. Tu dia. Baik Along. Wah, besar-besar.
So ini adalah kesan bila siakap dah gigit kita punya umpan, kita kena betulkan balik. Okey dia, kita cuba. Come on. Bismillah. Big one. That's nice. Okay, hi guys. So kita dah dapat ikan siakap lagi. Yang ni agak saiz, yang ni lebih kurang dalam setengah kilo lah, lebih kurang anggaran dia. Anggaran lebih kurang dalam setengah kilo. So awak nak tunjuk macam mana cara kita bila dapat ikan siakap, macam mana kita nak buka dan kita kena berhati-hati. Okay, first ikan siakap ini, first kita nak buka dia atau kita nak, kalau nak pegang dia, sebaik-baiknya pakai glove dan pakai grip ataupun grip. So kalau kita nak pegang dia, kalau tak ada, katalah tak ada grip, macam ni pegang dia. Okay, pegang je mulut dia, dia tak ada gigi. So gigi dia pun ada pun sikit lah, halus lah. So macam ni pegang dia. Jadi bila kita pegang dalam keadaan macam ni, dia tak boleh bergerak dah. Okay, second, kita kena berhati-hati dekat ikan siakap ni. Kita boleh tengok dia punya duri yang belakang ni. Nampak ni? Dia sangat tajam, dia boleh tercucuk ni, bahaya. Duri di belakang, duri di bawah ni. Dan juga satu lagi yang korang mungkin tak perasan adalah duri di tepi pipi dia ni. Nampak ni? Duri di tepi pipi dia ni. Ini dan juga ini. Ini. Ini sangat bahaya. Kalau dalam keadaan dia tengah menggeletik, kita pegang, kita boleh tercedera. Kita kena hati-hati, okay? So ini adalah siakap kita yang seberikutnya lah. Okay, buka je ikan. Mantap. Tengok hasil hari ni kita dapat. Tengok besar-besar berapa ekor ni kan. Ni kalau masak dengan apa, masak 3 rasa ni, masak steam, memang terbaik ni. Tapi memang best lah, dengan Along memang best. Banyak ajar apa semua kan. Macam beginner macam saya boleh lah join dengan Along kan. Terbaik Along, terbaik. Besar tak besar bang? Apa tunggu? Jom balik. Jom. Kita masak Along Okay, so inilah hasil kita hari ni. Kita dah dapat lebih kurang dalam 10 ekor. So kita kat sini, kita boleh minta abang-abang Insam kita, abang-abang Sadro kita, suruh tolong siang terus, package, cuci, buang sisik. Kita tinggal masak saja kat rumah, okey? So inilah hasilnya.
Okay guys, so inilah hasil kita hari ni. Ikan siakap yang kita dah siap siang. Kita tinggal nak balik, kita nak masak saja. Seorang tengah fikir nak masak apa ni guys. So jangan lupa like, share dan subscribe channel Along. Dan Along akan kongsi lagi episod akan datang tempat-tempat menarik dan juga aksi-aksi yang seronok. Okay. Hi guys. So seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe Chef Along channel. Thank you.